Andainya memang Malaysia dijatuhkan tu sanksi, ini akan buruk untuk Malaysia guys ya. Indonesia dia ambil pemain warisan, pemain naturalisasi. Dia mempunyai bukti yang kukuh, dia mempunyai ada penceritaan juga di situ. Kalau Malaysia betul-betul disabitkan kesalahan dengan pemalsuan dokumen, Malaysia akan jadi seperti Timur Leste guys ya, di-ban oleh AFC dengan FIFA. What's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben React. Boom! Okay guys, Malaysia kini berada di ambang krisis sepak bola yang berbahaya. Sejumlah pelanggaran serius mulai terungkap dari proses naturalisasi yang tidak transparan hingga dugaan manipulasi dokumen pemain. Situasi ini mengingatkan kita pada nasib tragis Timor Leste yang pernah dihukum oleh FIFA dan AFC, dilarang tampil di tournament besar dan dijatuhkan sanksi kerana memakai pemain asing ilegal dengan dokumen palsu. Apakah Malaysia akan mengulangi kesalahan yang sama? Apakah Federasi Sepak Bola Malaysia iaitu FAM siap menghadapi investigasi global dan ancaman sanksi berat? Inilah saatnya kita buka semua fakta di dalam video tersebut. Jadi tanpa perlu buang masa, kita masuk terus ke video tersebut. Stay tune. Berdasarkan kepada jawapan Jabatan Pendaftaran berdasarkan kepada jawapan Kementerian Dalam Negeri, nampak macam proses ini adalah proses yang sangat ketat, dan dokumen yang dikeluarkan itu disahkan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh JPN di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau tak, Menteri Saifuddin Nasution tak akan cakap begitu. Kalau tak, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara tak akan cakap begitu. Dan bagi saya, Zaidil, dokumen, sebarang dokumen, pasport, kad pengenalan ataupun apa-apa dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara berdaulat, yang dikeluarkan secara rasmi oleh otoriti yang sahih di dalam negara berdaulat, itu wajar diterima oleh negara lain di bawah Convention Vienna, hubungan antarabangsa. Maksudnya, you have to prima facie accept an official document that has been issued by an authorized body of that sovereign government, unless proven otherwise. So, apa yang saya baca between the lines adalah KDN dah semak, KDN dah check semua, cross check di Spanyol, di Brazil, di Argentina. Memang didapati ada susu galur, dan selepas itu keluarkan kad pengenalan ataupun pasport kerakyatan kepada 7 pemain ini. Jadi saya tak pasti di manakah disebut bahawa sebab FIFA kata tindakan ini diambil kerana dokumen yang palsu. Sebab dokumen yang palsu ini satu perkara yang sangat serius, Zaidil. Sebab di bawah undang-undang kita, forgery adalah satu criminal offence. Boleh pergi penjara tau. Masa penjara kalau kita memalsukan dokumen rasmi. So kalau ada pemalsuan dokumen rasmi oleh FM ataupun oleh dalang, mana-mana dalang lah, saya harap tidak, nauzubillah, berlaku dalam jabatan kerajaan ke apa, ini tindakan bukan hanya tindakan disiplin, ini tindakan undang-undang, tindakan jenayah. Tetapi SPRM pun dah keluar kenyataan, kata dia dah cek dan ini tidak ada apa-apa tanda-tanda rasuah ataupun tanda-tanda penyalahgunaan kuasa. So I can only assume, saya hanya boleh andaikan bahawa dokumen yang dikeluarkan oleh KDN itu tulen. Bagaimana mereka buat keputusan tersebut, mungkin perkara itu boleh dijawab oleh kerajaan, bahawa ada bukti bahawa susu galur mereka, seorang daripada datuk, seorang daripada nenek, lahir di Malaysia dan sebagainya. Itu saya rasa perkara teknikal yang boleh dijelaskan, dan saya rasa inilah yang nak disampaikan kepada FIFA dalam rayuan nanti. Betul. Tapi di sini aku boleh katakan yang FIFA not stupid ataupun FIFA tu bukan bodoh lah. Aku bukan mau backup FIFA lah, aku mau bukan cakap itu kah ini kah. Tapi ini kalau kita cakap tentang fakta, okay, FIFA not stupid guys ya. FIFA tu tidak bodoh. Cuma ada betul juga tadi yang Khairi Jamaluddin bilang tadi tu, dia bilang dia maksudkan lebih baik terbuka lah begitu. Yang di akhir-akhir video tadi tu, di bagian sini tadi, kalau belum silap, orang daripada datuk, seorang daripada nenek, lahir di Malaysia dan sebagainya. Itu saya rasa perkara teknikal yang boleh dijelaskan, dan betul yang boleh dijelaskan dengan FIFA. Okey, macam aku yang sebut di video-video sebelum ni lah. Okey, two state solution. Wah, aku paling suka ayat tu, two state solution. Tak tahu kenapa guys ya, tapi betul lah, two state solution lah. Okey, FAM satu orang, FIFA satu orang, yang bagian siasatan FIFA dan bagian penjelasan FAM tu.
duduk satu meja, buka dokumen penting, jelaskan ini atuk dari mana, nenek dari mana, bapaknya kahwin dengan siapa, mamaknya kahwin dengan siapa, dia ini berketurunan apa, apakah dia memang ada betul-betul darah warisan Malaysia. Kan simple, it's simple guys ya. Jadi tidak ada lagi kucar-kacir apa itu ini. Jadi kalau makin banyak dia punya bengkok sana, bengkok sini, lurus ke sana, kadang ke belakang, kan? Lama-lama makin banyak cerita, lama-lama kes tu makin besar. Nah, lama-lama nanti tiba-tiba seandainya guys ya, seandainya memang Malaysia dijatuhkan tu sanksi, ini akan buruk untuk Malaysia guys ya. Ini akan buruk untuk Malaysia. Jadi simpelnya adalah jelaskan dengan FIFA keturunan dorang dari mana, asal usul nenek dorang dari mana, bapak dorang kahwin sama siapa, begitu je guys. Make it public. Berapa kali sudah aku mau. Kalau benda tu public, kalau kita macam contoh kita ada tengok contoh salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya. Mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection, ada penceritaan juga di situ asal mereka dari mana. Betul, ini aku suka ya. Ini aku suka kalau orang dua yang bahas tentang bola sepak, aku suka lah. So masuk di akal fikiran. Okey, apa yang dia cakap tadi itu adalah betul. Okey, adalah betul. Indonesia dia ambil pemain warisan, pemain naturalisasi tu. Dia mempunyai bukti yang kukuh, dia mempunyai ada penceritaan juga di situ. Dia cerita di sini gambar, di sini nama, detailnya lah, di sebelah detail, lepas tu di bawah ada ceritanya, cerita pendek, cerita ringkas, detail tu, lepas tu ada gambar mamaknya kah, neneknya kah, atuknya kah, bapaknya kah. Di situ disimpan di tepi tu. Jadi lengkap lah ditengok. Lengkap. Jadi ada cerita contohnya macam kemarin tu, Mesilges dia dari ini, berketurunan ini, neneknya kahwin sama ini, lepas tu itu ini, neneknya ada tinggal di Indonesia, begitu. Itu yang kami sebagai orang Malaysia ingin tahu, yang 7 pemain tu, dorang berketurunan apa? Dorang berketurunan Semenanjung Malaysia kah? Dorang berketurunan Sabah kah? Kalau ada itu, okey, settle masalah. Tiada sudah orang mau cerita-cerita kita. Kan Vietnam sekarang, aku nampak orang punya TikTok, lain macam. Nasib kita tak boleh sound Vietnam. Sebab memang kita punya salah. Kan terima kesalahan tu. Belajar untuk terima kesalahan. Sebenarnya aku belum habis dengar lah. Make it public. Kalau benda tu public, kalau kita macam contoh kita ada tengok contoh salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya. Mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection, lengkap guys. Jadi tak perlu lagi disiasat ke apa dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Betul. Penceritaan itu semua lengkap dan ada. Detail lah, detail. Sebagai seorang penyokong, anda akan sentiasa percaya dengan projek tersebut. Mudah untuk menyokong projek itu. Tetapi sekarang kita harus ada elemen itu bersama kita. Kalau ada elemen itu, dan aku yakin Faiz, satu komuniti bola sepak Malaysia ataupun seluruh rakyat Malaysia akan bersatu dan menentang naratif yang cuba dibangkitkan oleh FIFA ini. Kerana this is not just about the appeal. Appeal tu penting. But at the same time, ini juga adalah tentang martabat kita. Ini juga adalah tentang cinta dan juga kesetiaan penyokong. Duit yang dikeluarkan oleh mereka. Mereka seharusnya harus dilihat sebagai pemegang taruh dalam apa saja keputusan yang diambilkan. Dan sekarang ni kalaulah ada naratif, aku suka lah kalau orang dua ni yang membahas bola sepak. Kalau sememangnya FIFA ada melakukan apa-apa terhadap kita, make it public and we can be a unified force against kezaliman bola sepak tersebut. Tetapi ini satu ya, betul apa yang tadi dia bilang. Okey, seandainya ada bukti tu yang macam Indonesia buat tu, yang ada dia punya gambar, ada gambar Mesilge sini, lepas tu detail nama Mesilge di sini,
Lepas tu ada di sini penceritaan, ada gambar orang tua dorang di sini, nenek ke atuk ke, yang berkaitan lah. Yang berkaitan. Seandainya ada itu, FAM tunjukkan itu dengan publik, tunjukkan itu dengan kami sebagai netizen Malaysia, warga Malaysia yang minat tentang bola sepak. Seandainya ada itu, kami semua orang Malaysia ni yang minat dengan bola sepak, kami boleh bersatu untuk menentang FIFA punya tuduhan tersebut. Tapi sekarang itu tidak ada. Itu tidak ada. Dan kami sebagai warga Malaysia pun tertanya-tanya. Selepas keluarnya kes ini nih, kami tertanya-tanya, betulkah juga yang mereka 7 orang tu berketurunan Malaysia? Ada darah Malaysia? Kan? Seandainya ada itu, confirm. Aku boleh katakan confirm. Warga Malaysia, kami-kami ni, peminat, pencinta bola sepak Malaysia, akan bergabung untuk melawan FIFA balik. Seandainya ada itu dan benda tu original, tidak dipalsukan, tidak dibuat-buat. Contoh macam Indonesia, dorang ada itu. Jadi kalau FIFA tembak dorang, orang-orang Indonesia boleh tembak FIFA balik. Dorang bergabung. Kan? If you don't make it public, susah. Macam mana masyarakat normal di luar sana nak percaya dengan naratif tersebut? Betul. Kerana sampai sekarang kita masih lagi sukar untuk melihat connection yang ada di antara pemain-pemain ini dengan kita, apatah lagi dalam environment di mana FIFA mengatakan benda itu palsu. It's difficult. Make it public. Make it public. It's kalau difficult, man. Kalau kita macam contoh kita ada tengok salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya. Mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar ini yang aku bilang. Ada penceritaan juga di situ asal usul mereka dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Ini yang aku bilang. Tapi video tu macam balik lagi dia. Dan tapi itu yang aku bilang, itu yang maksudku guys. Mudah-mudahan difaham lah. Sebenarnya apabila dia protes, kami bukan mau burukkan menunjukkan bukti. Malaysia juga. Macam kes Ziyad tu juga. Untuk nak protes, pihak yang menang kedua dan ketiga tu kena sediakan bukti kepada penganjur. Apa bukti kau katakan dia ni lewat 5 second? Jadi bila penganjur jatuh hukum menarik balik pingat Ziyad, maknanya bukti tu. Sorry guys kalau macam ada di dalam satu-satu video aku terdiam, bermakna aku betul-betul mau fokus, aku mau dengar apa yang tengah disampaikan. Dah sahih, tak boleh dilawan lagi dah. Itu juga dengan apa macam lari-lari ya. Orang yang membuat laporan kepada FIFA ni, dia mengemukakan bukti kepada FIFA bahawa wujudnya pelanggaran kesahihan maklumat dengan 7 orang pemain warisan Malaysia yang bermain suatu lawangan Vietnam. So, jangan dilupa sebelum lawangan Vietnam ada kita lawangan Nepal. Itu pertama kali di kalangan 7 orang ni. Walaupun tak semua 7 main lawangan Nepal, saya ingat salah seorangnya Ira Zabel dah main dah waktu tu. Yang tak ada lagi masa tu Figurado, Machuca, semua belum sampai lagi. Tapi Ira Zabel dah ada. Maka mereka ni Nepal pun ada juga, dan mungkin Nepal pun berkemungkinan saya diam-diam buat laporan. Kita tak tahu. Sebab sampai hari ni FIFA tak maklumkan siapa yang report. Cuma berapa kali bilang tak payahlah sudah cari yang ada yang report-report tu. Aku penat sudah dengar yang report ini, report itu, report ini, report itu. Penat sudah aku mendengar pasal itu, report ini, report itu. What the fuck? Okey, kalau ada orang report pun, kalau ada sudah memang kenyataan, ada sudah kita punya dokumen penting. Buat apa orang mau report kita 100 kali kah? 2000 kali orang report kita? Kalau kita ada bukti yang kukuh, antar terus sama FIFA. Ini dia. Ini pemain kami. Kan? Ya, penat sudah report dalam bentuk rumus. Okey. Sampai mau pecah kepala aku balik report. FAM diberi peluang untuk merayu. Sebab FIFA setelah menyiasat hasil siasatan, FIFA dapati wujudnya kes daripada pihak pelapor tentang isu ini.
dah siasat, betul, maka dijatuhkan hukuman pada FAM dan juga pemain ni. Kenapa pemain? Sebab mereka terlibat dalam proses penyiapan dokumen. Kalau nak ikutkan sebenarnya, pemain ni tak ada kena-mengena pun. Mereka ditawarkan untuk bermain untuk Malaysia dan FAM akan menyediakan segala akan buat kerja untuk nak pastikan mereka ni dapat warga negara dan sebagainya. Dan pemain ni hanya datang apabila selesai proses-proses semua, dan mereka akan datang beri latihan dan bermain untuk Malaysia. Cuma bila berlaku perkara sebegini adalah menjadi beban kepada FAM sekarang untuk membuktikan, maknanya beban pembuktian tu di bahu FAM. Dan FAM kena kembali kepada NT national team untuk mengukakan apa benda yang silap ni. Cuma persoalan sekarang ni yang bermain di benak fikiran saya adalah di mana Rock Friends? Di mana Rock Friends? Bila saya recall balik memori saudara semua pada awal penubuhan NT ni, beliau adalah CEO, tapi beliau langsung tak ada bunyi. Beliau hanya berbunyi masa ketika mengumumkan pelatihan dia. Ceritalah dia punya vision lah, apa benda semua, apa dia nak buat dengan pasukan kebangsaan Malaysia setelah dilantik ni. Sejak daripada tu tak ada bunyi. Yang banyak berbunyi Peter. Sedangkan Peter ni kerja dia hanya melatih pemain. Tapi sejak menang dengan Vietnam, banyak betul dia punya bunyi. Dia bidas sana, dia bidas sini. Aku pening lah. Serius guys, aku pening guys ya. Aku cuba mencernakan apa yang Pakcik ni sampaikan. Yang dia mau sampaikan sebenarnya ini adalah kena report. Okay, tapi aku cukup muak sudah dengar report ini, report itu, report ini, report itu. Dia simple penyelesaiannya. Kalau iyalah, ini contoh lah kan, contoh. Kita ambil lah, okay, ada report. Kalau kita sudah sediakan dokumen tu, biar ada report beribu pun, 10,000 ke report masuk ke, kalau kita ada dokumen tu, kita boleh menang. Itu simple. Jujur guys, aku mula muak sudah dengan report, tuduhan sana. Nepal lagi dituduh, Indonesia dituduh, Vietnam lagi dituduh. Sudah-sudahlah tu tuduh menuduh. Coba kita cari jalan penyelesaiannya. Kalau ada dokumen penting tu, ada dokumen yang menyatakan betul-betul itu pemain warisan kita, percayalah cakapku. Mungkin bukan setakat Malaysia, mungkin Indonesia pun akan masuk campur. Netizen-netizennya akan mendukung Malaysia sebab kita ni negara adik-beradik. Tapi kalau dia ada dokumen tu, kami warga Malaysia sendiri pun ragu mau mendukung. Faham gak maksudku? Sudah-sudahlah tu tuduh menuduh. Aku macam muak sudah dengar tuduh menuduh itu ini. Aduh. Masuk malam ni FAM ada 6. Kejap guys, aku memang paling idol spek mata si Wibro ni. Lain dari yang lain guys ya. 6 hari sahaja lagi untuk mengemukakan rayuan terhadap FIFA supaya FIFA menarik balik hukuman terhadap Harimau Malaya dan juga ketujuh pemain warisan. So minggu ni memang hangat sangat pasal isu ni, tapi aku nak sentuh pasal satu benda yang ramai tak borak sangat, just on the surface level, which is FIFA ban tim bola sepak ni dah pernah berlaku dah pun dekat negara-negara lain. Dan aku nak sentuh negara yang terdekat atas isu yang sama, pemalsuan dokumen juga untuk pemain. Ini tapi betul ya, kalau Malaysia betul-betul disabitkan kesalahan dengan pemalsuan dokumen, Malaysia akan jadi seperti Timur Leste guys ya, di-ban oleh AFC dengan FIFA sama sekali. Kalau betul-betul jatuh hukuman tu, kalau belum ada bukti lagi sebelum hari yang diminta oleh FIFA tu. Warisan iaitu negara Timor Leste. Okey, sebelum tu kalau korang sukakan info-info, konten-konten bola sepak, korang boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Okey, untuk kes Timor Leste ni, pada tahun 2011 sampai 2015, diorang banyak naturalize player-player daripada Brazil tau.
Okey, dengar cerita sampai 12 pemain kelahiran Brazil yang bermain untuk Timor Leste. Okey, and then pada tahun 2015 macam tu, negara-negara Asia Tenggara dah mula syak puasangka lah kepada Timor Leste ni. Dan AFC sendiri, Asian Football Confederation, yang ambil tindakan untuk menyiasat pasal Timor Leste ni sehinggalah membawa kepada FIFA. So sepanjang diorang menggunakan player-player Brazil dalam tim diorang ni, anjir, full Brazil diorang bro. punya performance tak adalah meningkat tinggi mana pun. Okey, full Brazil. Memang ada beberapa kejutan yang diorang buat, yang mana diorang menang lawan Mongolia dalam kelayakan Piala Dunia 2018, and then diorang seri juga dengan tim Malaysia pada AFF 2014. Waktu tu kira kejutan jugalah. Tapi realitinya diorang tak pernah pergi jauh pun dalam kelayakan Piala Asia ataupun Piala Dunia, dan ranking diorang masih lagi di bawah negara-negara kuat dalam Asia Tenggara lah, macam Indonesia, Malaysia, Vietnam dan juga Thailand. Okey, berbalik kepada hukuman pula yang dikenakan dekat Timor Leste. Teruk weh kena. Bila aku baca, aku rasa macam ini kalau kena dekat Malaysia ni, mampus kita. Kau tahu tak, bertahun-tahun Timor Leste ni kena hukuman tau. Kelayakan Piala Dunia 2018, Piala Asia diorang tak boleh. Lepas tu sampai kelayakan untuk 2023 kot pun diorang FIFA tak bagi juga. Berapa lama sia? Digantung dari kelayakan Piala Asia. Hukuman FIFA dan AFC ini untuk Timor Leste digantung dari kelayakan Piala Asia 2023. Gila. Asia 2023. Lama diorang tak boleh main, guys. Image bola sepak memang jatuh teruk, dan beberapa pegawai bola sepak Timor Leste ni sana sikit kau bro, dah nampak. Maknanya dah tak boleh ada kaitan dengan bola sepak dah. Tapi apa yang agak pelik antara kes Malaysia dengan kes Timor Leste ni, untuk kes Timor Leste, jangan lagi ada tuduh orang ambil masa bertahun-tahun tau untuk buat siasatan, untuk berikan hukuman. Okey, sebab kalau nak compare dengan negara kita, tengah elok-elok tak ada apa-apa, tiba-tiba FIFA sendiri bukan AFC, FIFA sendiri terus keluarkan statement, negara kau, tim bola sepak kau kena hukum, and then kau ada 10 hari je untuk appeal that decision. Memang so sudden kalau compare dengan Timor Leste yang ambil masa bertahun-tahun untuk kenal pasti sama ada betul tak diorang memalsukan dokumen ni. And then bila diorang dapat hukuman tu pula, hukuman tu dikenakan bertahun-tahun. Jadi aku nak bagi tahu dekat sini, harapnya okey, kita doakan supaya pemalsuan dokumen ni tidak betul, yang mana ketujuh pemain warisan ini adalah pemain yang memang ada darah Malaysia. Sebab kalau kita disabit bersalah guys, hukuman dia kalau kena dengan kena macam Timor Leste, it will set us back like 5 years, 10 years back. Okay, 5 tahun dalam kegelapan. Memang dekat maju 2 tahun. Memang dekat maju lah. Alright, so itu saja pasal isu pemain warisan ni. Dan macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow. Okay Wibro, itu penjelasan si Wibro tadi ya guys ya. Alright guys, jadi sampai situ syaklah reaction aku, dan ini kesimpulannya. Apa yang aku dapat dari beberapa video tersebut tadi itu adalah, satu, seperti mana yang aku selalu tekankan di dalam video-video sebelumnya, tolong jangan lagi sebut tentang repot-repot, siapa yang repot, siapa yang salah, tuduh ini, tuduh itu. Okay, it doesn't make any sense, dan FIFA tak mau terima benda tu. Dia tak mau tahu siapa yang repot, dia tak mau tahu siapa yang tuduh, dia mau tahu itu dokumen ada, benda-benda penting tu. Okay, dan satu lagi, kalau betul Malaysia kena seperti Timor Leste, ini sungguh memburukkan image Malaysia sendiri guys ya. Disebabkan kenapa? Denda tu akan jadi lama. Ban tu yang kena ban memang akan jadi lama. Mungkin bukan setakat sampai 2027, mungkin sampai 2030, kita tidak akan tahu denda yang akan dijatuhkan oleh FIFA nanti kalau betul Malaysia disabitkan bersalah. Okey, dan satu lagi, ini lastnya aku sebut, Indonesia. Kenapa dorang macam tadi yang dua pundit Malaysia tadi sebut tu, kenapa dorang ada benda-benda tu semua? Maksudnya dorang cukup bahan bukti. Contoh lah FIFA tanya soal tentang pemain warisan Indonesia, dorang ada bukti yang kukuh, dorang ada
nama, dorang ada gambar, dorang ada detail keturunan itu, lepas tu dorang ada penceritaan lagi tentang keturunan mereka dari mana, lepas tu ada gambar atau nenek dorang ke situ, mama atau bapak dorang ke di situ. Okey, jadi tolong kepada FAM, tolong buka dengan kami warga negara Malaysia ni. Kami ingin tahu yang mereka tu berketurunan apa, mereka tu dari mana. Tolong ikut contoh tu macam Indonesia buat. Okey, ikut contoh macam Indonesia buat. Ini untuk pandangan aku sendiri untuk memajukan sepak bola sepak di negara kita lah. Okey, kami bukannya mau jatuhkan kami ni yang netizen yang mengkritik ni, terutama influencer macam kami sendiri, macam aku sendirilah. Influencer yang mengkritik tentang apa yang jadi ni sebenarnya ingin kemajuan untuk negara sendiri, ingin kemajuan untuk bola sepak Malaysia. Okey, tengok bola sepak Indonesia. Bola sepak Indonesia, dorang ada pemain warisan, dorang lengkap, lepas tu dorang mau masuk ke Piala Dunia sudah. Kamu nak mau kamu masuk Piala Dunia begitu? Abang kita tu Indonesia sudah masuk Piala Dunia, mau masuk Piala Dunia guys ya. Aku harap mudah-mudahan sanksi ini tidak dijatuhkan kepada Malaysia lah. Kalau sanksi ini dijatuhkan kepada Malaysia, ini satu perkara yang buruk lah. Ini akan menghancurkan peminat-peminat sepak bola Malaysia semua guys ya. Oke guys, jadi sampai situ ya reaction aku, dan see you in the next video in comment record.